kat mana pula ni? Kenapa lembut je kat bawah ni? Ini saya lah. Profesor Fu. Profesor, tak apa-apa ke? Aduh, sakit pinggang saya. Profesor, kenapa boleh ada kat sini? Saya dah kena tangkap dengan Profesor Yan. Dia paksa saya kaji sesuatu. Tempat apa pula ni? Saya nak kena keluar sekarang. T-Rex dah kena tangkap. T-Rex dah kena tangkap? Mesti Profesor Yan nak jalankan rancangan dia. Rancangan apa? Dia nak dapatkan Dragon Flame dari T-Rex untuk bangunkan Titan. Apa dia? Bangunkan Titan. Itu dino yang dalam makmal kan? Betul. Dia tu dino terhandal Profesor Yan. Tapi sejak dari kejadian itu, dia pingsan beberapa lama. Profesor Fu, mari tengok kajian saya. Baik, jom kita tengok. Berita baik, Profesor. Kajian awak dah dapat anugerah. Bagi saya tengok. Tahniah ya, Profesor. Ini anugerah yang tertinggi sekali. Semua ni kerjasama semua. Profesor, cepatlah kongsi keputusan kajian tu. Ya, baiklah. Profesor Fu. Semuanya Profesor Fu. Asal menang je mesti dia. Kali ni, saya mesti akan berjaya. Baiklah, dengar Titan. Sekarang ni, saya sangat perlukan Dragon Flame awak. Bagus. Macam itulah. Kalau kajian saya kali ini berjaya, saya akan dapat tandingi Profesor Fu. Profesor Yan, jom buat sama-sama. Jangan. Iya! Berhenti. Kajian ini sangat berbahaya. Awak akan bunuh dia. Ke tepi. Saya mesti tandingi awak. Ya! Mulakan. Awak kena bertahan sikit lagi, Titan. Kita dah hampir berjaya. Apa dah jadi? Cepat tutupnya. Dragon Flame dah di luar kawanan. Titan! 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 Awak kenapa? Bangunlah, Titan! Sejak hari itu, Dragon Flame dalam badan Titan dah terpadam. Maknanya dia nak sangat tangkap T-Rex sebab ni lah. Jangan bagi dia percaya. Kalau tak, T-Rex akan pergi untuk selamanya. Tak apa, T-Rex. Saya akan tolong awak. Tak guna. Kenapa kuat sangat pintu ni? Aduh. Lagi sekali. Richie, biar saya tolong awak. Repuh. Maaf, saya terlambat. Awak semua okey tak? Kalau awak awal sikit, mesti semua akan okey. Habislah. Kita dah dikesan. Keluar dari sini cepat. Berhenti, jangan lari. Ketua, mereka dah larikan diri. Jangan bagi mereka halang, Prof Yan. Jangan lari. Laura, Hadi, jom kita lawan mereka. Profesor, Richie, awak pergi dulu. Kami uruskan mereka. Tak guna. Mari kita serang mereka sekarang.
Hayya! Mari kita ajar mereka. Dimensi evolusi dibuka. Aiya. Keluarlah! Hello! Hello! Lightning! Bertukar sekarang! Percepatan evolusi! Hello! Super Hello! Serang sekarang! Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah! Giliran Dark bertukar sekarang. Percepatan evolusi. Bertukar sekarang! Ikut rancangan kita. Baik. Hai. Tom dah. Kano, bersedia. Giliran awak pula. Yes, Bob! Kali ini mesti akan kena. Sedia, Hayla. Selesaikan mereka. Ha! Laser blast! Cepat larikan diri! Takkan sempat. Rasaran, selamatkan Enki. Brachio! Laura, nampaknya. Hadi, awak mesti kalahkan mereka. Kami percayakan awak. Baiklah. Saya akan kalahkan mereka tu. Enki, bersedia sekarang. Takkanlah awak seorang je. Boleh ke nak kalahkan saya? Enki! T-Rex! Wah! Masih dah tak banyak, Richie. Kita kena pecahkannya untuk selamatkan T-Rex. Saya uruskannya. Profesor Yan, pulangkan T-Rex saya balik. Awak jangan haraplah. Sedia Hexen. Serang mereka cepat. Wah! Wah!
Jangan nak melawan. Awak menyerah je lah. Saya takkan menyerah kalah. Enki, sepak dia! Burst Hammer! Apa? Tak guna. Ketua, saya akan tolong. Stego! Cepat, Karno! Ini masanya! Enki! Habislah. Enki tak boleh bertahan lagi. Biar saya fikir sekejap. Kita selesaikannya. Baiklah, Haila. Serangan terakhir. Keluarlah. Smash laser. Besar betul batu tu. Tak apa, jangan risau. Saya ada idea. Saya ingat, Bobby pernah guna batu ni untuk lawan kami dulu. Awak memang cari pasal. Haila, selesaikan mereka. Macam ni baru betul. Enki, menyorok di bawah batu tu. Sudahlah. Mana lagi awak nak lari, ha? Mari selesaikan mereka semua. Sekaranglah masanya. Enki, lompat! Jatuhkan batu tu cepat! Kenapa jadi macam ni? Saya yang sediakannya. Tapi dia yang gunakan. Itulah balasan untuk awak. Hapuskan mereka! Destroyer Hammer! Mari kita cari Richie. Tak guna. Wah!
Richie, alat tu tengah sedut kuasa Dragon Flame dari T-Rex. Kalaulah habis semua disedut, T-Rex akan tidur selamanya. Saya akan pecahkan alat tu. Sekarang masanya. Hello, Cory. Awak, tolong saya ya. Saya takkan biarkan macam tu saja. Baiklah, Excel. Tangkap mereka. Cory, Dragon Sound Wave. Puto! Puto! Hello, cepat selamatkan T-Rex. Itu. Alat tu dicipta dari bahan khas. Ia sangat tahan lasak. Hello, Hurricane Dance. Itu. Excel, Black Whirlwind. Puto! Itu. Puto! Hello, Cory. Hah? Richie, T-Rex dah tak dapat bertahan lagi. Wah, wah, wah! Wah! T-Rex, saya datang ni. Richie, bahaya! Cuma sikit saja lagi. Bertahanlah. Ianya dah tak lama, Titan. Wah! 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 Lepas dia. Satu cara nak selamatkan dia. Richie, serahkan pada saya. Saya ada cara selesaikannya. Betul ke, Destroyer? Awak ada caranya? Badan saya ada sejenis alat yang boleh pecahkan alat tu. Maksud awak, alat letupan? Apa? Tak boleh. Ini caranya. Jangan, Destroyer. Cepatlah, Hexel. Tahan dia. Selamat tinggal, semua. Jangan, Destroyer. Destroyer, T-Rex. 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 T-Rex, bangunlah. Berjaya! Titan! Akhirnya awak bangun juga. Titan dah bangun. Maknanya T-Rex. T-Rex, bangunlah. T-Rex!
Titan, akhirnya awak bangun juga. Saya pemilik awak. Saya Profesor Yan. Titan, saya gembira. T-Rex! Richie, nak bangunkan dia perlukan Dragon Flame. Perlukan Dragon Flame? Awak jangan ganggu Titan saya. Titan, selesaikan mereka tu. Titan, kenapa dengan awak? Kenapa jadi macam ni? Nampaknya dia macam tak dapat nak kawal Dragon Flame. Dia dah hilang kawalan. Mari kita lari. Titan, cubalah bertahan dengan kuasa tu. Richie, buka ruang tempur sekarang. Dimensi evolusi dibuka. Dimensi evolusi dibuka. Hai. Keluarlah. Giliran awal kuat. Bersama. Percepatkan evolusi. Yuhu. Percepatkan evolusi. Betul sekarang. Enki dan lain-lain. Richie, Awak semua tak apa-apa? Saya tak apa-apa. Tapi T-Rex ni... Titan, jaga diri awak. Kenapa dengan dino tu? Lepas dia rampas, Dragon Flame T-Rex dia terus jadi macam tu. Dia tak boleh kawal. Tak boleh jadi. Kalau dia terus macam ni, dia akan jadi dino yang kuat. Habis macam mana? Mungkin ubat ni boleh selamatkan dia. Saya nak awak pegang dia. ya, baiklah. Mari semua. Apa yang awak nak buat dengan dia? Nak selamatkan dia. Sebab kalau dia terus berubah, bahaya untuk dia. Habislah. Dia dah di luar kawalan kita. Titan, sedarlah. Saya ni ialah teman awak. Profesian. Bahaya. Profesor! Awak tak apa-apa ke?
Kenapa jadi macam ni? Kenapa sampai dia dah tak kenal lagi siapa saya? Bukan salah awak sampai dia bertukar jadi macam ni. Tak kira lah masa tu atau sekarang. Apa yang dia cuba buat? Itu pintu dunia luar. Dia cuba nak buka ruang. Teruk ni. Dia cuba nak keluar. Kalau dia berjaya keluar ke sana, dah tentu dia akan rosakkan dunia nyata. Kita mesti tahan dia. Trasera! Enki, Bracho, Bright Weapon! Kenapa ni? Macam ada sesuatu terjadi. Iyalah. Masa saya terkam alat tu, Dragon Flame lindungi saya. Api itu masuk ke dalam badan dan alat itu pun meletup. Mesti Dragon Flame selamatkan saya. Ya. Tapi mana Richie? Buka alat pengesan. Mereka dalam ruang tempur. Mereka dalam bahaya sekarang. Saya perlu segera ke sana. Tahan dia sekarang! Bahaya! Richie, saya dah kembali. Itu destroyer kan? Baguslah. Awak selamat rupanya. Betul. Nanti saya ceritakan. Biar saya selamatkan T-Rex dulu. Awak turunkan dia. Kuasa apa ni? Ini Dragon Flame dari badan saya. Tapi tak pasti boleh ke tak. T-Rex, awak kena kuat dan bertahan. apa cara sekalipun, kita kena halang dia dari masuk situ. Ya, betul tu. Kali ini saya akan lawan habis-habisan.